Bukan main cop semua buah sebagai barangan mewah. Rakyat cuma minta keperluan asas, tak jadi mangsa percaturan ekonomi. Kalau dulu Menteri-Menteri Madani inilah yang paling lantang menolak cukai yang membebankan rakyat. Siap turun ke jalan raya berdemo kononnya nak memperjuangkan nasib rakyat. Tapi hari ini bila mereka berada di kerusi kuasa, merekalah yang melaksanakan cukai ke atas makanan asas ini. Di mana suara mereka yang dulu kononnya pembela rakyat? Jadi ini bukan sekadar keluhan bos Maiden sahaja, ini adalah jeritan suara rakyat yang cuba disuarakan oleh mereka yang faham realiti di bawah. Dan kerajaan perlu dengar, jangan tunggu rakyat bertindak sewaktu pilihan raya nanti. Jangan tunggu dah tukar kerajaan nanti, kamu dah jadi pembangkang, barulah macam-macam idea dan formula kamu keluar untuk bantu rakyat. Kesimpulannya, kita kena tanya balik siapa sebenarnya dirugikan dengan cukai SST 5% ni. Adakah rakyat, peniaga ataupun kerajaan?